Atas alasan apa UMNO nak kekal dengan DAP? Tak ada sebab. Tak ada. Lagipun UMNO kalau dia ambil iktibar dari Sabah contohnya, PRN Sabah kan. Dia bekerjasama dengan PKR, bekerjasama dengan DAP. Akhirnya dia dulu dia menang 14 kursi, sekarang jadi 4. PKR dulu berapa kursi saya tak ingat, sekarang tinggal 1. Itu pun bukan calon asli daripada dia. Betul. DAP Langsung tak ada kosong. Maknanya sentimen rakyat tidak memihak kepada parti yang dalam kerajaan sekarang. Tidak memihak. Walaupun Sabah tu mungkin ada faktor Sabahan apa sekali. Tapi saya rasa di Semenanjung ni sentimen menolak kerajaan ni lagi kuat daripada di Sabah. Jadi UMNO kena hati-hati bahawa kalau di Sabah begitu dia keputusannya, saya fikir di Semenanjung ni dia akan lagi teruk lagi kalau dia masih kekal bersama PS ni. Makna analisa Din, yang berlaku di Sabah itu sebenarnya peringkat mula signal tu Ya, signal. Tapi kalau di Semenanjung sentimen tak suka kerajaan dan tak suka ni lebih hebat. Lagi kuat. Maknanya kalau betul-betul pembangkang terutama Perikatan Nasional orang kata konsisten dengan mufakat ini, dia lebih mudah lah. Ya. Kalau macam